Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan cara membuat ikatan buku sila. Mula-mula kita ambil hujung belah kiri, masukkan di sebelah kanan. Dan kita ambil hujung belah kanan pula masukkan di sebelah kiri. Dan kita tarik. Kegunaan buku sila ialah menyambungkan dua tali yang sama saiz dan mengikat atau mematikan anduh. Saya pula akan menunjukkan cara untuk nak buat ikatan bunga getih. Mula-mula ambil hujung tali kiri, lepas tu buat bulatan. Lepas tu ambil tali lagi satu, masuk ke bawah, naik ke atas. Tu pusing ke belakang. Lepas tu masuk ke bawah tali. Kegunaan ikatan bunga getih adalah untuk menyambungkan dua tali yang berlainan jenis atau berbeza saiz. Saya pula akan menunjukkan cara membuat ikatan sibuk manuk. Mula-mula tali belah kanan dengan belah kiri buat bulatan. Lepas tu tindih, tarik. Kegunaannya untuk memulakan ikatan pada tiang atau kayu. Ia juga boleh digunakan untuk mengikat kemah atau pancang. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan silang. Mula-mula kita buat ikatan balak. Kemudian kita lilitkan tali ke atas dan ke bawah. Lepas tu kita lilitkan tali kita matikan ikatan dengan simple manuk. Ikatan ini digunakan untuk mengikat dua batang kayu yang bersilang. Terima kasih.